Di sebuah hotel lama di Sandakan, ada satu bilik yang tak pernah diberikan kepada tetamu, bilik 308. Para pekerja hanya tahu satu perkara, siapa yang tidur di situ takkan tidur lena. Pernah ada tetamu yang mengamuk tengah malam, menjerit dan keluar ke lobi dengan mata terbeliak seperti dirasuk. Amar, seorang travel vlogger yang suka review tempat-tempat misteri, sengaja meminta bilik itu. Kalau betul seram, aku nak tengok sendiri, katanya sambil tersenyum dalam vlognya. Petang itu dia daftar masuk. Resepsionis hanya diam bila dia minta bilik 308 tetapi akhirnya menyerahkan kunci. Bilik itu nampak biasa, cuma ada bau hapak yang mencucuk hidung. Tilam empuk tapi kelihatan usang. Cermin besar menghadap katil. Amar mula merakam seperti biasa, berjalan sekeliling bilik, mencatat suasana. Tapi ketika dia semak semula rakaman awalnya, dia ternampak sesuatu. Ada kelibat perempuan di hujung cermin, walhal dia pasti dia bersendirian. Malam itu, jam 1.13 pagi, Amar terjaga. Dia dengar bunyi seakan-akan orang menarik kerusi, geseran perlahan dari dalam bilik. Tapi bila dia buka lampu, tiada apa-apa berubah. Dia buka kamera untuk rakam insiden itu. Ketika itu, sesuatu muncul dari belakang cermin. Bayangan wanita berambut panjang dengan gaun putih lusuh, matanya kosong, wajahnya terbakar di sebelah kiri. Wanita itu perlahan-lahan menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara garau, "Dah lama tak ada orang yang berani tidur sini." Amar terus lari keluar bilik tetapi pintu tak dapat dibuka. Dia cuba jerit tetapi suaranya hilang. Dalam rakamannya, kelihatan bayangan wanita itu berjalan ke arahnya tetapi dalam realiti dia tidak nampak apa-apa. Keesokan pagi, pekerja hotel menemui Amar terbaring tidak sedarkan diri di lantai bilik air. Kamera masih merakam. Bila diperiksa, semua rakaman pada malam itu dipenuhi gangguan, visual kabur, suara terbalik dan satu bisikan akhir yang berulang. Bilik ini bukan untuk orang hidup. Amar keluar dari hospital seminggu kemudian. Dia tidak pernah bercakap tentang kejadian itu lagi. Akaun YouTube-nya ditutup dan video terakhirnya hilang. Namun, pekerja hotel bersumpah, setiap kali bilik 308 dibuka walaupun sebentar, mereka akan dengar suara wanita tertawa kecil dari dalam cermin.